Okey, Assalamualaikum. So, hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak model kepala, basic shape untuk kepala karakter kartun kita ni. So, first kita dah ada badan dia yang begitu. Tekan satu, kita dah low poly untuk badan dan ke kasut kaki semua. So, kita akan start dengan kepala, kita create satu dekat poly modeling, create cube dan move cube. Move cube ke depan, ke depan image rujukan, tengok daripada front view. Okay, kita boleh gerakkan lah, ikut bentuk kepala macam tu. Okay, so kita scale lah, bentuk saiz muka lebih kurang begitu, dan kalau nak tinggi boleh gerakkan setinggi begitu. Okay. Okay, boleh juga on kan X-ray, show shading X-ray, so kita dapat lebih kurang begitu mukanya, saiz muka. Okay. So kita scale kecil sikit. Nanti kita akan tarik dagu dia dengan atas dahi ni. So daripada right kita tengok juga, right kita tengok letakkan position macam ni, dan agak-agaklah kepala dia besar mana. Sampai belakang tu rasa macam lebar sangat ke, kita nipiskan sikit. Move ke depan lah, tekan double move ke depan. So kita boleh tekan 3, kita dah ada satu. Okay, so tekan satu balik. Okay, insert subdivision. So width selalunya saya letak 3. Width lah. Okay, 5. Height boleh 5 juga. Depth macam biasa 2 saja untuk kepala depan dan kepala belakang. Ini adalah depan, ini adalah belakang, membahagi dua kepala. Boleh juga letak 3, tapi untuk mudahnya kita letak 2 dulu. Okay. So begitu. So lagi kita akan tarik dekat bahagian bawah ni nantilah. So daripada front view kita dah dapat bentuknya, so kita ikutlah, bulatkan sikit. Tag yang tepi dahulu. Biasa kita sendak kiri kanan, kita pakai scale lah. Scale macam ni untuk kecilkan ke dalam dan scalekan ke bawah. Okay, yang ni pun sama juga, boleh scale semua untuk dagu ni. Mesti dagu memang akan bentuk macam tu. Kemudian untuk muka ni pun kita scale sikit macam tu. Okay, untuk dahi pun sama sekali, dengan kepala ni kita scale sikit macam tu. Yang ni dua ni tadi kita turun, kalau tak nak bagi confuse kita tolak depan atas macam tu. Tolakkan ke atas macam tu. Okay, nanti kita akan duplicate special. Okay, dan kemudian yang dua tepi ni kita akan shift, select dua ni, kita akan turun lagi sebab bulatkan terus daripada pandangan depan. Sepatutnya kita dah nampak kepala ni dah bentuk bulat lah. Okay, kita sikit macam tu. Kalau kita tengok untuk dagu belum, untuk dagu ni nanti kita tengok kemudian. Kita akan duplicate special nanti. Kita dah dapat dah lah. Okay, untuk daripada side view, daripada right ni, kita perlu gerakkan bahagian tengah lah, bahagian tengah face untuk kita tarik muka dia nampak melengkung. Tapi mandangan kita dah decide ini adalah garisan batang hidung dia di sini dan lebar kepala di sini, dia kelengkung sini. Jadi kita yang bahagian depan ni kita boleh tolak dulu yang atas ni, betek yang atas ni kita tolakkan ke belakang. Dengan syarat kita tengok macam ni lah, daripada macam ni kita akan nampak. So ni adalah betek yang kita nak tolakkan ke belakang untuk nampakkan dia lengkung, ke dia melengkung macam ni. So yang betek depan ni, so kita tengok sikit macam ni. Okay. So boleh gerak lebih sikit sebenarnya. Nanti kita akan di topologi lah.
karakter kepala ni, bagi kepala karakter ni. So, kita tolak ke belakang macam tu. Secara umumnya kita boleh dapatlah bentuk macam tu. Cuma macam saya kata tadi, yang ni biasanya ke belakang lagi. So, nanti kita akan nampakkan dalam muka dia. Ini pun sama. Ini pun belum kita lakukan lagi ke belakang. Nanti kita akan duplicate expression lah. Tapi macam ni kita dah nampak bentuk macam tu. Okay, tekan shading. So, kita dah dapat. Sama juga dengan bahagian bawah ni. Kalau nak kita boleh terus tapi tadi dagu dia masih pendek, nanti kita akan tarik ke bawah. Tapi kalau kita nak tarik terus pun boleh. Kita boleh tarik face juga macam ni. Face ni kita tarikkan ke bawah. Kita tarik terus macam tu. Daripada front view kita tengok kita bentuk ni. Okay. So mungkin letak ni kita tarikkan ke atas. So kita akan delete lah untuk duplicate facial. So kita buat sebelah untuk kita dah dapat gambaran bentuk kepala. Okay, so kita dapat dah daripada left, daripada right tadi, yang ni dah melengkung ke belakang. So bila kita tekan 3 lagi cantik macam tu. Tekan sini bila ni, sini kita kena kalau kita nak tekan kemudian pun boleh nanti selepas kita nak decide untuk bahagian viewport boleh lah. Ataupun kita boleh tengok juga sikit macam ni. Kita nampakkan dalam kurang. Kita lebih lah, nanti nak kurang sangat. Kita confuse lah. Okay, itu untuk depan. So depan ni sebenarnya bahagian depan akan keluar hidung. Jadi biasanya hidung dia akan melengkung ke depan. Mungkin kita boleh tarik juga sikit lagi ke depan macam tu. Kemudian kita select yang ni, kita tarik lagi melengkung. Okay, so muka biasanya melengkung untuk hidung. Okay, daripada right tadi kita tengok balik lah. Kalau kita rasa dia dah terlebih, so kita select mau betek ni, kita tolak ke belakang macam tu. Okay, so kalau jangan lebih sangat, nanti kita akan extrude. Dia akan ganggu kuasaan kita nak extrude. Okay. Okay, dan bahagian belakang pun sama. Kita boleh start tarik lengkungkan dia ke dalam. Nampak kepala dia bulat lah. Okay, so bahagian tengah dia pun sama. Ke bawah pun sama. Kita bulatkan. Okay. So stop dan kita akan tengok. Kita tarikkan dia lebih lah. Kemudian mungkin macam ni. Okay. Untuk belakang kepala kita kena tarik face lah. Macam yang saya buat bagi depan muka tu. Kita tarik ke belakang. Tarik cepat yang senang untuk lengkungkan kepala. Tekan shift. Tekan shift, select face yang belakang. Yang bahagian tengah ni. Kalau kita tengok dia macam tu, so kita tolakkan ke belakang. Kalau kita tolak lebih, dia tolak ke semua, letak ke dalam ni. Mungkin bahagian ni sama. Di sini tengah ni dia saya tarik lebih. So ini satu face macam tu. Kita nampak lagi apa lah lengkungan kepala dia. Dan daripada right ni kita nampak kepala dia dah ke belakang. So mungkin kalau perlu kita tolak sikit lah. Letak semua letak ni. Dia rambut dia tebal rambut lah. Dia basically dah pakai juga macam ni. Ni kita akan ke dalam. Ni akan keluar untuk level nanti. So kita tengok macam mana. Yang ni adalah kerusakan keluar lagi. Jadi kita set macam tu. Kita perlu dari masa ke masa kita reposition juga betek-betek yang lain. Supaya susunan betek tu akan lebih cantik ataupun susun, dan dalam masa yang sama membuat kita faham bila kita nak retopologi nanti apa lagi bentuk atau age atau betek yang perlu kita add atau tambah dari model ni. So kalau kita tengok kita dah basic kepala lah. So kita dah dapat bentuk kepala begitu. Kalau kita rasa kita nak extrude lagi juga boleh. So daripada right view ni kita akan keluarkan leher dekat sini. Macam tadi saya dah letakkan betek dia kat situ. So ada subdivision untuk keluarkan leher dekat bahagian
Cuma daripada side view, daripada front view kita tengok macam mana. Okay, so ni maybe tak berapa tepat lagi dia punya kedudukan lagi dia. Mungkin macam tu kita boleh tarik sekejap. Okay. Macam tu lebar untuk leher bawah dia. Untuk kawasan leher subdivision ni kita tengok boleh kita ketak. So face dia adalah bahagian yang belakang ni lah. Face untuk kita extrude leher. Okay. Daripada front view, betul lah. So itu satu lagi yang sini. Perspektif dan yang satu lagi tiga. So kita boleh start, select yang tiga belakang tu dan kita kata extrude. Extrude, dia akan besar sikit. So kita scale kecil lah. Bit scale tool basic tu dan scale variable. Okay, so kita boleh, sebenarnya kita boleh extrude dia 3 kali lah. So ni sekali, kemudian kita extrude sekali lagi lah. Kita move lah, dan tekan extrude kita move je dia macam tu. Okay. Kita extrude sekali tu, kemudian kita extrude sekali lagi untuk kita kembangkan dia jadi macam kita scale, inform scale, kemudian kita turunkan ni untuk masukkan dalam baju dia. Maksudnya dia punya bahagian bahu ni. Sepatutnya dia ada lebih kurang begitu. Okay. So tekan 3 kita dah dapat macam tu. Okay. So kita boleh delete sebenarnya face yang belah bawah ni sebab kita takkan, kalau kita perlu extrude lagi kita biarkan, kalau tak nak tak perlu. Tapi kalau betul kita akan positionkan mungkin nampak cantik sikit lingkaran untuk belakang, untuk bahagian dalam bahu dia. So, kita dah nampak dah mana petak dia. So kita select badan sekali. Cuma kita kawasan tu saya tengah betulkan untuk kita nampak cantik sikit topologi untuk leher ni. So leher tu punya topologi tadi lain sikit sebab yang yang bawah ni ke bawah sangat kan. So kita boleh reposition balik lah akan bentuknya. So petak pun sama, yang ujung ni kita boleh tolakkan ke depan. Yang ni pun sama, nampak dia melengkung bulat cantik lah. So itu untuk kepala dan leher lah. Kalau untuk basic, nanti kita akan duplicate special untuk kita extrude mata semua. So kita boleh juga select edge loop ni. So kita boleh select edge, kita nak select yang bahagian dalam ni. So edge, kita akan select yang dalam ni. So kita akan angkat sikit dan kita scale. Okay, tekan half, scale. So kita tekan 6 ke sama leher kita. So kita dah dapat leher. Nanti kita akan tengok balik lah macam mana kita nak tekan sikit bawah dagu sampai kepada leher. So itu sahaja untuk kepala hingga ke leher. Nanti kita akan sama seperti saya shading off dan exit. So kita dah dapat untuk kita beli balik. Nanti kita suap balik dengan pandangan sisi lah. Okay, basically kita dah dapat lah bentuk kepala macam tu. Okay, itu saja.